baik. Kawan saya ada tattoo, tapi dia sudah taubat, tapi tattoo itu masih ada di badannya. Adakah sah segala solat dan ibadahnya? Dengar molek. Orang kafir masuk Islam, badan dia ada tattoo, tak wajib buang. Ni pandangan setengah ulama, boleh pakai kau ni. Orang Islam, dia Islam dah, dia pergi buat tattoo, lepas tu dia menyesal, wajib kena buang. Melainkan jika buang mudarat nyawanya, maka tidak wajib buang. Ulang sekali lagi. Orang kafir masuk Islam, banyak tattoo. Tu macam orang ibang, muka dia tak ada tattoo, tekak habis. Macam Yakuza Jepun. Ada seorang imam, dia asal Yakuza. Yakuza ni mafia Jepun. Nak masuk jadi mafia Jepun, dia kena tattoo. Tattoo tak macam gangster Malaysia. Gangster Malaysia 2 ekor gambar burung serindik sini. Dah got cetong situ. Gangster Jepun, mafia Jepun, dia panggil Yakuza. Dia kena tattoo seluruh badan. Melainkan muka saja tak. Jadi ada seorang Yakuza masuk Islam di Jepun, dan dia tidak ditanggalkan tattoonya. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang masalahnya orang Islam dah duduk dalam penjara, kadang-kadang dia ikut buat tattoo. Ni banyak berlaku dalam penjara, duduk saja puas boring buat tattoo. Nak main tak boleh dalam penjara. Jadi bila dia buat dalam masa Islam, wajib kena tanggalkan balik, sama ada menghalang air semayang ataupun tidak. Kalau menghalang air semayang, tak sah semayang, elak dia. Kalau tidak menanggalkan air semayang, kena laknat. Sebab Nabi kata Allah laknat orang yang melukis tubuh. Maka lagi tak buang, lagi kena laknat. Tetapi orang Islam, jika dia buang mudarat nyawanya juga, barulah gugur, tak wajib buang. Faham lagi? Soalan seterusnya, mungkin soalan yang terakhir.